Memang sangkut nampak. Memang sangkut. Siapa? Ernie. Okey, jadi akak hari ni nak buat apa? Nak color rambut kan. Lepas tu treatment lah. Okey, akak ada masalah apa-apa? Masalah rambut ke? Ni kamu ni tengoklah ni. Macam mana dia bagus balik lah rambut ni kan. Pasal dia banyak gugur kan. Kawasan kulit kepala akak ni agak teruk juga ni. Rambut gugur ni. Ni dia macam kuning-kuning sikit. So akak, kita belum scan lagi. Tapi dengan mata kasar kat sini pun kita boleh nampak kat sini. Akak dah ada macam kulit-kulit mati. Sel kulit mati yang dia dah berkumpul tau. Jadi dia agak keras kat bahagian atas ni. So ni memang kena buat treatment. Tengok tu. Ya Allah, teruknya. Ya, bila kita dah scan baru kita tahu rupanya akak punya masalah ni lebih teruk dari yang kita sangkakan. Kalau akak tengok kat situ, tu adalah kulit kepala yang teruk sangat dia. Ya, sangat kering. So sel-sel kulit mati tu dia buatkan akak punya kulit kepala ni dia terhalang. Sebab tu akak pakai tonik ke pakai apa-apa pun tak jadi kan. Ya, tu. Tu sebab dia. Tu satu lagi Kak. Ni rambut akak ni sangat-sangat kering. Ni sikat ni pun memang sangkut nampak. Memang sangkut. Rambut akak sangat kering. Sebab akak ada warna Akak ada warna rambut sebelum ni serum buat sini untuk yang Inayah ni. Okey. So ni kita guna Inayah hair serum ni. Tujuan dia adalah untuk kita pulihkan balik rambut yang kering, rambut yang kusam ni. Okey. Cara guna dia senang je. So akak setiap hari lepas cuci rambut, akak picit je serum ni 2 ke 3 titik. Macam rambut akak ni panjang sikit kan. So 2 titik macam ni. Okey, gosok. Bagi dia sekata. Lepas tu terus pakai dekat kawasan rambut akak ni. Macam tu. Okey, kalau rambut berwarna, rambut kering, rambut yang jenis yang kusam tak bermaya, sangat sesuai pakai kita punya serum ni. Sebab dalam serum ni dia ada argan oil, dia ada minyak kelapa dan juga ada keratin. Sebab tu kalau siapa-siapa yang masalah rambut kering, memang kusut, yang mana yang memang suka warna rambut, sangat sesuai pakai kita punya serum ni. Okey? Okey. Cuma sini. Sini jap. Okey. Sekarang tengok ni. Okey, biar kita sikat nampak. Dia dah boleh sikat rambut dah. Dan boleh nampak dah dia punya rambut tu dia ada shiny dah sikit. Rambut pun senang nak uruskan. Hari ni akak nak colour apa? Nak colour yang cantik lah. Tampak macam anak darah. Cantik lah. Kan nampak macam anak darah. Macam muda lah. Iyalah. Okey, boleh. Saya tengok kat sini akak ada bekas warna sikit kat bawah. Ya. Akak ada ubah sikit. So hari ni kita akan pilih satu colour yang buat akak kembali muda. Okey, so sekarang ni akak saya nak buat treatment water punch dekat akak. Sebab tadi kan kita tengok kulit kepala akak ada yang kata sel-sel kulit mati yang degil-degil tu kan. Nak keluarkan dia, halau dia, okey. Kalau akak dapat rasa tak dia macam kena tumbuk-tumbuk gitu. Dia menggunakan micro nano 1800. Halus sangat. Dia sampai masuk dekat area follicle, baru dia sampai kan. Dekat lubang-lubang kulit kepala kita tu, dia kasih keluar semua. Akak tengok. Ni. Yang orang kata yang degil-degil tu semua, dia dah keluarkan dah. Wow, akak gorgeous. Cantiknya. Cantik. Akak puas hati tak dengan colour ni? Banget puas. So colour dia kata Neptune Red. Dia ni warna dia tak terang sangat sebab rambut tadi akak punya rambut pun warna hitam asli kan. So kita tak nak bleaching, tak nak rosakkan rambut akak. Dan colour yang kita pakai akak jangan risau, memang patuh syariah, selamat dan mesra wuduk. Okey, macam mana pula dengan kulit kepala akak? Okey tak lepas buat hydro tadi? Okey, tengok dah bersih dah okey dah. Okay. Nampak kan? Tadi masa akak mula-mula sampai tadi, kan kulit kepala dia ni boleh nampak dengan mata kasar kan. Dia ada kulit kepala keruping-keruping tu, sekarang memang dah tak ada, dah clear dah. So tadi akak rasa rambut akak lembut tak lepas pakai serum tadi? Lembut dah jatuh ni Biasa kalau orang yang warna rambut ke atau orang yang mana yang ada rambut kusut-kusut ke kan, sangat sesuai pakai hair serum tu. Yang tu dia ada minyak argan, ada minyak kelapa, ada keratin. Sebab tu akak pakai, dia tak rasa melekit pun. Akak nak tak? Nak lah. Serum tu. Kita Boleh? Syarat dia akak kena catwalk untuk saya. Boleh tak? Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Terima kasih Kak Suratan. Nak lagi akak suruh. Terima kasih. Manis. Mau juga abang